Tiga perkara penting yang korang kena tahu dalam perlawanan Arsenal menentang Crystal Palace bermain di Emirates Stadium semalam yang berkesudahan dengan keputusan 1-0. Betapa cantiknya story yang telah Tuhan takdirkan untuk Eze menjaringkan gol menentang kelab lama dia. Tapi terus terang aku cakap, masa gol Eze tu aku sedikit rasa risau dan ragu-ragu untuk celebrate. Sebab yelah, zaman sekarang bila wujudnya VAR ni, kita jadi tak sure nak celebrate ke tak. Korang setuju tak? Dia jadi macam takut-takut nak celebrate sekarang kan. Perkara kedua yang seterusnya adalah kecederaan after kecederaan yang dialami oleh setiap pemain Arsenal. Antaranya Saliba, Declan Rice dan Martinelli dekat ujung-ujung pun nampak macam injured juga guys. Calafiori pun sama guys. Semalam 4 orang player kita yang berkemungkinan injured guys. Aku harap Declan Rice tak teruk sangat lah sebab dia tu pemain yang sangat penting. Dia adalah pemain utama untuk set piece Arsenal tu. Dan aku ada ternampak satu fakta ni mengatakan kalau Arsenal tanpa set piece goal, Arsenal ni mengharapkan gol open play semata-mata, Arsenal berada di tempat kelima guys. Hanya dengan bantuan gol-gol set piece ni lah Arsenal boleh dapat nombor 1 guys. Dan cakap pasal set piece ni, Arsenal bukan tim yang 100% bergantung kepada set piece semata-mata. Tapi sebenarnya bila tactical Arsenal ni dihadang oleh pihak oponen, yang mana selalunya kita boleh nampak diorang akan sit back, main low block. Dan cara untuk Arsenal penetrate gameplay tactical yang macam ni daripada oponen adalah melalui set piece. Yang mana kita sendiri boleh tengok dalam game semalam macam mana bila lepas je Arsenal goal set piece tu, Crystal Palace berubah jadi automatic open play dan menyerang sehabis-habisnya. Bukan kita nak main all the way set piece je. Dah oponen yang asyik main low block. Nak buat macam mana kan? Dan perkara ketiga terakhir yang penting dalam match ni adalah kesungguhan Arteta daripada minit awal permainan sampailah ke hujungnya. Dia keep on commanding daripada sideline tu. Tak henti-henti bagi arahan. Dan ada interview Arteta lepas game, dia kata yang dia anggap game ni sangat-sangat penting disebabkan ada tim lain yang keciciran mata. Liverpool lah saya rasa. So dalam cengkerang kacang, kali ni Arsenal berjaya tempuhi fixture yang kadang-kadang kita rasa macam boleh menjadi hiccup tau untuk kita nak terus meneraju tahta liga tu. Dan saya rasa biarlah kita menang tipis pun, 1-0 pun tak apa. Janji kita dapat 3 mata yang berharga tu. Dan sebenarnya masih awal lagi, baru match day yang ke-9, 29 lagi perlawanan. Tapi untuk first quarter fixtures EPL ni, 1/4 daripada total fixtures EPL ni kita dah berjaya mendapat mata yang sangat-sangat positif lah dan berkedudukan nombor 1. Harapnya maintain sampailah ke penghujung liga. Nampak gayanya Arsenal on the right track untuk menjadi juara season kali ini guys. Apa pendapat korang? Follow saya, next video kita sembang lagi sama-sama.